Halo semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Minta maaf kalau video kali ini intro dia agak panjang sedikit, kerana aku just nak beritahu kepada korang yang video ini berkemungkinan akan terbahagi kepada dua part, iaitu part 1 dan juga part 2. Ala-ala korang tengok intro dalam video ni, aku nak beritahu kepada korang pengalaman aku ketika aku dan family aku bercuti di 3 buah negeri, iaitu Songkhla ataupun Hat Yai, Patani dan Yala. Dan insyaAllah aku akan share kepada korang semua tempat di sana selama 4 hari 3 malam. Hai, nama aku Nazhan dan selamat datang ke channel aku. Alright guys, welcome to part 2. So untuk part 2 hari ni adalah hari yang ketiga daripada hari 4 lah, sebab time ni kakak sepupu aku bawa aku dan juga family aku ke salah satu pasar di Patani. So kalau naik motor ni lebih kurang dalam 20 minit, 25 minit macam tu lah. So kalau kata di belah sana, kalau motor yang macam dia ikut macam pecat tu, dia panggil colek. Dia panggil colek. So sambil tu selfie dulu. So sambil selfie tu ni lah muka aku yang sebelah. Wah, tak ada apa. Okay, kena gurau tu. Okay, bila kita orang hampir sampai ni, kita orang sempat lah bergerak ketawa, sembang semua tu. And then dah sampai ke Pasar Tani. So bila aku datang ke Pasar Tani, belah Patani ni, teringatlah aku pasar-pasar di Malaysia lah. Tahu-tahunya di belah-belah Kuala Nerang, di Bali, lebih kurang lah. Cuma ni pun besar sikit. So ni adalah kawasan barang-barang yang dijual lah, seperti ada jual makanan, ada minuman, dapur, semua tu. Perkasan pun ada kat sini kat silap aku, tapi perkasan belah sana lah, jadi tak sama macam perkasan di Kedah ni. So kita orang jalan-jalan dengan sama-sama tu, teman mak aku dan juga kakak sepupu aku, diorang pun beli juga. And then ayahku dan juga adik aku tu berjalan-jalan tu, kita orang pun bersia-sia sekejap tengok apa yang ada kat sini. Tu kedai makan, jelas time tu pagi. So dia jual macam-macam makanan ada kat situ. So ni kawasan sayur semua tu. Dia ada juga bahagian-bahagian macam kawasan ikan, daging, ayam semua tu. Itu kejap lagi. And then makanan Malaysia pun ada kat sini, Mat. Semua dekat sini. Tu Apollo lah, Milo, tapi Milo Thailand lah. Tu biskut Malaysia pun ada. Ni macam IFNN ni. So Budu pun ada, dari Kelantan pun ada. Ada di sini rupanya. Super Ring hot, masa kecil makan pun sama je. Semua ada kat sini. Dengan biskut semua bagai kan. And then ni aku teman mak aku dengan kakak sepupu aku. Ni bahagian kering. Dan ni pula bahagian ikan dan juga ayam. So dia tengah potong. Aku nak rakam tinggi sangat pun tak boleh. And then lepas beli, kita pun balik. So itulah mak, ayah dan juga adik aku dah naik motor tu. Aku nak colek dengan kakak sepupu aku. So berhenti sekejap, beli nasi komok dan juga beli air apa-apalah, blender semua tu. Ini pula masa abang sepupu aku nak panggil macam mana dah, sebab gelaran macam-macam. So diorang bawa kita orang, family kita orang, pusing satu bandar Patani, maksudnya center. So bila pusing, ini adalah salah satu universiti besar di Patani. Dia lebih kurang macam ni tau. Kawasan ni dia lebih kurang macam di USM dekat Penang, kena lalu satu ke jalan tu kan. So lebih kurang kat sini lah. Ni diorang punya macam dewan lah, macam dewan nak buat konvo ke, macam-macam aktiviti kat situ. So tengoklah, kita orang pun tengok macam first time lah, sebab ingatkan dekat Malaysia pun ada jalan ke situ kan. So ini pula adalah pasar pagi. Pasar pagi ni tak silap aku pun tak ingat hari apa. Nanti korang pun tengok hari apa di bawah tu aku dah tulis. Ni pun abang sepupu aku bawa ke salah satu pasar yang agak sibuk lah di Patani ni. So kita tengok macam-macam barang daripada barang bandel, baju seluar, makanan, minuman. Tu colek tu. So macam-macam kita tengok. Tapi harga dia bandel pun murah, Mat. Dia bandel pun murah juga. Dalam
dia orang kalau kata sana ada 25 kok, 30 kok tu macam bak lah macam tu. So ni pun macam-macam, ada beg tangan, barang craft tangan pun ada, baju yang maksudnya baju biasa-biasa pun ada kat sini. So korang boleh pilih macam-macam. Ni pula dia bawa ke salah satu kedai yang ada di Patani, iaitu kejap lagi kita orang tunjuk. Dia tunjuk satu lagi kawasan yang bersambung juga dengan pasar tani tadi. And then sempatlah aku ambil gambar, sebab aku tahu kedatangan sini pun bukan kerap sangat. So dan ni pula adalah sekolah yang di mana abang sepupu aku yang bawa tadi tu dah, yang drive tu, dia mengajar kat sini lah sebagai cikgu. And then dia orang suggest kedai sate yang paling sedap di Patani. So nama kedai tu kejap lagi aku tulis kat bawah, sebab aku pun yelah, sebab nama kedai pun dalam tulisan Siam. And then ni lah dia punya proses cara nak masak sate. Ini kalau kata di Malaysia ni, kalau paling famous kalau di Kedah, sate Semeling, Selangor sate Kajang, macam tu lah lebih kurang. So kita pun rasa sate ni. So inilah dia percubaan. Ni sate ayam. So sate ayam dia okey lah, lebih sedap, okey sedap. And then ni aku speed sekejap. And then bila aku try sate daging dia, dia lembut juga. Macam biasalah, selalunya ayam ni dia tak nak kerah, dia tak selembut daging. So bila makan tu memang puas hati. Dan alhamdulillah lah, sebab abang sepupu dan juga kakak sepupu aku yang suggest sebenarnya. Dia kata kedai ni yang ada di Patani. So kalau kata aku datang sini lagi, insyaAllah kedai ni kita akan pergi. Ni lah nama kedai tu, aku kena kat bawah tu. Alright. So next kedai, ini dia. Wohoho. Ui, aku kata ni kat Malaysia ke apa, banyak barangan biskut. So macam-macam jual lah, Maggi lah, tu biskut Laksa dari Malaysia tu Mat. Ni pula dari kat Langkawi. Yelah, lepas tu aku terjumpa lagi satu kacang. Engkau lagi kat Kuala Perlis pun ada, dekat Langkawi pun ada. Dekat Padang Pesawat ada macam biskut budak kacang tu. Gadi ni ada kat Patani, tapi dengan harga lain sikit lah. So coklat-coklat ni teringat lah, dia macam terubat lah masa cuti di Langkawi. So kita orang berhenti pula dengan salah satu kedai ni. Ni macam-macam jual lah, budu ada, semua ada. Ni mak aku dengan kakak saudara aku yang turun. So diorang turun ni, and then aku perasan satu benda. Aku ingatkan yang makanan kemboja Vietnam tu, yang kalau kau perasan jual tu kan. So kita orang dah berhenti, dah habis semua tu. And then ni sementara diorang berhenti salah satu rumah mak saya juga, tapi aku tak turun sebab aku penat. Aku duduk dengan adik sepupu aku. Dan kita selfie dulu. Dan ini adalah salah satu telaga yang dikatakan telaga hantu di Patani sendiri. Dan inilah perpisahan lah antara kami semua. Dan ni lah adik sepupu aku. Ini nakal sikit, really okay. And then kita orang ni lah sambil tu jalan pasal apa sembang. Ni adik sepupu aku yang duduk pasal tadi tu. Bye-bye kat dia dah sekali. And then ini adalah perjalanan dari Patani, iaitu Krisik, menuju ke Hat Yai. So Hat Yai kau faham lah, tempat tumpuan orang Malaysia, ada kereta kan. And then dah sampai. Setelah 2 jam perjalanan, ni adalah pantai Samila sendiri. So bila dah sampai tu memang kau faham lah, memang sesak, ramai, jam semua tu kan. Tengok stadium ni dah macam Stadium Darul Aman, cuma dia kecil sikit daripada Darul Aman. So here we go. And guys, seterusnya adalah salah satu tempat yang bercantik yang tengok pemandangan. Tu nama pulau yang aku dah letak tu. And then ni lah pemandangannya guys. So Masya Allah Ta'ala, memang sangat-sangat cantik. Dan nampak bandar Hat Yai belakang tu, sebab bukit ni berada di tengah-tengah bandar. So tengoklah punya pemandangan yang amat menakjubkan. Dan Masya Allah, memang sangat cantik. So kalau kata corona healing, dia kat bukit ni lah. So tengok kejap lagi apa nama tempat ni. Okay, so untuk destinasi kali ni dalam vlog, kita berada di Bukit Khao Noi. Korang tengok kat tulisan kat bawah ni, aku dah tulis kat bawah tu. So dia punya Laut Andaman, dia menghadap ke Laut Andaman. Dan juga sini kawasan bandar Hat Yai lah, Hat Yai. So nama pulau tu aku dah sebut tadi.
So nampak luas lah sampai ke hujung sana tu. Dan sebelah sana tu pantai Samila lah. This is the view. Belakang aku ada laut, dua buah pulau. Sebelah sana bandar Hat Yai sebahagian. Memang tinggi lah. Apa kata orang? Jauh perjalanan, luas pengalaman. Ha, gitu. So seterusnya, pantai ni dah lama aku tak pergi tu. Last pergi guys 2018. Gambar yang masa aku pergi tu kejap lagi aku tunjuk. So memang tengok keadaan time ni memang surut sebab masa aku pergi tu memang banyak sangat air. So sekarang ni kita berada di pantai Samila lah. Actually pantai ni aku dah pergi lama dah sebenarnya. Aku pergi last dengan rombongan sekolah mak aku 2018. Lama juga aku pergi sana. And then ujung tu aku pernah duduk Ruyung tu. Jom. So kat sini kau boleh nampak lah keindahan dan keriangan. Bukan kata warga Thailand je, orang Malaysia pun ada juga kat sini. Ambil gambar semua tu. So ada buat anjing lah. Dan tu tunggu kucing kat situ. Dekat sana tu. Nak ambil gambar tu boleh. So agak lain sikit lah daripada aku pergi dulu 2018 dulu. Sebab masa pergi asalnya sini air naik juga asalnya. Tapi ni macam surut sikit, boleh lah kot. Agak lama jugalah. 5 tahun lepas tu. Sudahlah. Sepupu dah masuk atau sosoi. Ni nak tanya ni, hak dua pulau tu nama gapo tu? Tak tahu nama. Pasal Kok Nu Kok Me dah. Kok Nu Kok Me Wasa lah. Nama dia lah. Ya. And then aku dan juga kakak sepupu aku nak mengusik seorang lagi tu. Jom kita tengok reaksi dia. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, buat apa tu? Nak tanya. Dua je. Tu, nampak depan tu. Tu, sini. Belakang. Susah. Aduh. Kuda tu senyum ke apa? Tapi sini lama dah rambut tadi. Tak apa. So nampaklah perubahan dia. Kau boleh tengok gambar Ruyung tu kejap lagi lah kalau kata pergi ke depan lagi. So ini adalah gambar pada tahun 2023. Dan kau tengok gambar di belah bawah belah kanan tu, itulah gambar tahun 2018. Ada dua gambar aku letak bawah tu. So tengoklah perbezaannya. Dan malam harinya di Hat Yai kami pergi ke Long Hei Floating Market. Tapi time ni kita orang pergi lewat sebab kita orang pergi waktu tu dia tutup pukul 10 tak silap aku. Tapi kita orang datang sejam sebelum tutup. So sempat lagi lah. Cuma kebanyakan makanan, minuman semua kebanyakan dah habis. Ada pun sikit je. So korang faham lah. Bila ke time-time macam ni memang ramai akan baru ada yang baru balik dah kerja. Ada yang baru nak cuti semua tu kan. And then inilah keadaan suasana di pasar Long Hei Floating Market ini tersebut. Faham lah sendiri. Memang ramai orang Malaysia kat sini. Korang fahami dah sendirinya keadaan di sini. Dan itulah dia pentas yang selalu orang buat karaoke semua tu. And then kita orang pun jalan-jalan kat area sekitar kawasan tu. Tu yang aku kata kebanyakan semua dah tutup. Bukan kata tutup, dia orang ada makanan tapi tak banyak. Sebab ialah start pagi sampai malam. So memang ramai lah. Lagi-lagi dengan musim time ni di Pavadi bila cuti. So memang ramai orang Malaysia berduduk datang ke Hat Yai. Kalau kata orang kita Hat Yai lah. So budak-budak berlari semua tu, kita orang pun jalan-jalan dekat situ. And then tengoklah keadaan waktu beberapa minit sebelum tutup.
So aku cakap siap-siap lah, aku minta maaf kalau aku cakap terlampau laju. Dan selepas tu, sebelum kita orang berehat di hotel, so aku, family dan juga 2 kakak sepupu aku ke ASEAN Night Market. ASEAN Night Market ni korang faham-faham jugalah, sebab sini memang tumpuan pelancong, especially dari Malaysia. Indonesia pun ada juga. And then macam-macam barang dijual di sini, tapi di sini ada trik dia sendiri. So ada macam-macam barang dekat sini. So trik dia apa? Trik dia nak sekejap lagi aku beritahu. So trik dia macam ni. Di di ASEAN Night Market ni, dia cara dia, kalau kata korang ada macam contoh kawan korang ke, adik-adik korang ke, ataupun sepupu korang yang kata memang orang Thailand, maksudnya dia jimat jugalah. Sebab bila aku ada tanya juga sebenarnya, aku tanya mana ada seorang lah, ada abang ni orang Malaysia, dia datang dari KL tau. Aku tanya dia, abang beli ni berapa? Sebab bila kakak sepupu aku beli nasi komok lah, sekomok tu harga dia tak sampai 100 baht. So kalau kata nak beli, contoh beli nasi ke apa, bawa lah lebih sikit. So guys, ni adalah keadaan ASEAN Night Market di Hat Yai ni. Kalau orang kita panggil Hat Yai lah. So sangat sesak lah. Kebanyakannya orang Malaysia lah datang sini, sebab tahu dekat. So macam-macam ada barang. Minta maaf lah suara aku agak slow sikit sebab tenaga dah 20%. So sementara tunggu family aku dengan 2 pupu aku beli barang, aku tunggu kat luar kejap lah. Abang ni tadi dia macam tengok kamera aku dan dia angkat tangan macam ni. Tapi aku rasa dia dua, sama ada dia tengok kamera ataupun dia tunggu tutup. Ada orang buat peace. Ramai juga hari ni. Macam-macam barang ada. And then yang paling terkejut sekali, tu dia. EPL dengan ni aku ada. Kita tengok dulu. Ni dia. Daripada good sampai ke news, bawah macam JC, retro dengan baru pun ada juga macam ni. Tapi harga dia okey lah, taklah overpriced sangat. So tu dia dengan beli topi kat atas tu. So lepas beberapa jam, so kita orang pun dah selesai. So kita orang dah hotel untuk berehat. Jumpa pada esoknya. Okay, good morning guys. So hari ni hari last dekat Thailand. Sebab petang ni aku dengan family akan balik Malaysia dah. So dia sorry lah tutup dengan hutan, tapi okey lah, depan nature. And then belah sana Bandaraya Hat Yai. Ada sebutan dan setai aku lupa dah, tapi adalah aku ingat sikit pasal bahasa Thai. Sebab kakak sepupu aku ajar lah ayat-ayat yang contoh kiri kanan apa. So hari ni aku pun nak tengok jugalah hari ni nak ke mana. So insyaAllah. Aku risau banyak monyet ni. Risau macam tu lah. So sekejap lagi aku akan bawa korang banyak lagi tempat lah dekat Hat Yai. Tak adalah banyak sebab hari ni dah hari last. Sebab dah 4 hari dah kat sini. So insyaAllah kita akan ambil momen ni sebagai kenangan. Sebab kita orang bukan datang selalu Thailand ni. Kalau Kuala Lumpur tu tak apa, sebab kita orang dah kerap. So aku kalau rekod pun just ambil nombor je. Macam tu lah. So insyaAllah kita akan rekod sebanyak mungkin lah momen sebelum kita masuk ke pintu sempadan Malaysia kejap lagi lah. Petang ni rasanya berkemungkinan sebelum maghrib ataupun sebelum pukul 6 akan masuk. Sebab tahu dah hari ni hari last. Sebab ada yang balik Malaysia esok. Kebetulan semalam di Bali kan. So untuk yang kumpulan A mungkin akan balik hari ni. Kumpulan B yang macam negeri Perlis, Penang, KL semua tu diorang akan balik esok.
berkemungkinan esok ataupun ada hari ni juga. Sebab nak elak jam. Sebab tahu dah bila masuk Malaysia, masuk highway memang akan sesak nak balik KL. Nak ke utara pun tak jam sangat. Nak ke balik KL tu berkemungkinan sesak lah. So dengan nampak bangunan flat apartment lah, sebab jalan dekat Hat Yai ni, kalau korang perasan, kalau siapa yang memang kalau kata dia kerap ke Thailand atau juga ke Hat Yai, memang jalan dia memang agak sibuk juga. Hat Yai ni boleh kata hampir setara dengan Kuala Lumpur lah, dengan KL. Tapi cuma traffic light dia lama sikit daripada Malaysia. Kalau Malaysia ni paling lama pun seminit, 60 saat, 50 saat macam tu lah. Ya, sebab yelah, kalau Hat Yai punya jalan pun dah sesak, apatah lagi jalan kat KL. KL kau jangan cakap lah, dia advance sikit lah daripada Hat Yai. Sebab semalam aku pergi, kalau kau tengok video tadi yang aku tunjuk tu, kebanyakan ramai orang Malaysia bila kalau diorang kat Hat Yai, sinilah, di situlah diorang akan singgah. Memang ramai. Dia tak macam kat Thailand, dia dah macam kat Malaysia dah. Dia ibarat macam kat KL. Sebab kereta Malaysia banyak. Ada daripada Perak, daripada Kedah, cerita orang lah, daripada KL, Selangor. And then kebetulan semalam dekat Pantai Samila ni, lepas kita orang ambil gambar, aku, family aku dengan bila dah ambil gambar, mula-mula kakak sepupu aku ambil gambar. So sebab dia jadi cameraman, kita aku guna dia punya phone. And then bila lepas tu ada turis dari Malaysia. So aku tanyalah lepas ambil gambar, kata dari mana. So dia orang kata dari Ulu Bernam, Selangor. So ada jugalah geng. So kalau tak Ulu Bernam jauh juga daripada border, memang jauh, 4-5 jam kalau dari utara. Okey lah, aku pun kalau cakap banyak pun tak tahu nak cakap tentang apa. Tapi itulah yang aku boleh kata gambaran berada di Hat Yai Thailand ni. Sebab ialah kita di negara orang. So bila dia duduk di negara orang ni, kena jaga adab lah, jaga tata susila, jangan buat perangai macam kat Malaysia. Kalau kat Malaysia pun jaga adab, kat negara orang apatah lagi. Jangan kata Thailand. Kau pergi Singapura ke, kau pergi Filipin ke, kau pergi England ke, Jepun sekalipun, kau kena jaga perangai. Sebab dekat negara tu berbeza tau dia punya perangai. So kalau kau cari pasal, memang kau kena lah. Sebab dekat sini memang penjualan macam pistol, senapan memang ada sebenarnya tapi dia orang takkan guna sesuka hati. Melainkan kalau budak tu, kalau orang tu gila, macam kes hari tu kan dekat Bangkok. Sebab budak tu gila, dia beli senapan, dia pergi tembak. Memang kena lah. So this is my brother. Dan okay guys, dalam video kali ni, tarikh hari ni, aku sebenarnya ada memang terkejut tau. Untuk tarikh sekarang ni aku rekod 13 November, sebab ada game antara Chelsea dengan MC. So semalam aku ingat Chelsea boleh seri sikit ataupun kalah tipis. Ya, sebab Chelsea kan dah nak balik. Tapi bila tengok result, ya Allah, Naki, berapa result Naki? 4-sama. Kau boleh tengok kat tu. Aku pun tak expect macam tahu tak. Serius aku tak expect. Aku tak expect lah Chelsea bila belasah ke apa, walaupun main kat MSC main away. Even ada Rodri pun berseriu. Aku cakap Pochettino ni pakai taktikal apa ni, memang dia naikkan balik. So aku harap bila Liverpool lah Chelsea ni tak boleh buat mudah lah. Kalau Liverpool menang Chelsea, maksudnya dia tak buat mudah. Kalau menang lah, kalau seri tu okey lah, sebab Chelsea pun tengah naik balik. Kalau Chelsea, dia macam ni lah. Setiap pasukan ni dia akan ada tim menang kalah. Maksudnya dia takkan menang direct, dia takkan kalah direct. Dia macam selang-seli. Itulah kejutan. Okay, so itulah Premier League. Perbezaan dia. Premier League dia tak nak expect. Dia bukan macam Liga Malaysia. Liga Malaysia tak tahu siapa menang. Okay, this is the nature. So insyaAllah aku sebenarnya akan buat konten. Kalau kata sempat, aku akan rekod dengan 2 orang kakak sepupu aku kalau sempat. Sebab macam contohlah, diorang pun datang Malaysia pun, diorang datang sejak sekali lah. Sebab diorang pun jarang datang Malaysia. Macam kita orang lah, kita orang jarang datang Thailand. So bila kita orang jarang datang Thailand, memang patutlah momen kena ambil. Sebab macam aku rekod sekarang ni, nampak bandar Hat Yai kan, kat situ. So dalam aku cakap ni, memang momen tak boleh nak buang tau. Sebab tu aku ambil gambar, ambil video, and then aku letak social media. Tak kisah YouTube ke, IG ke, Facebook ke, TikTok ke. TikTok pun aku akan masuk juga.
Sebab aku adalah buat TikTok dengan dua sepupu aku. Dan lagi seorang tu, dia memang aktif betul, tapi dia selalu IG lah. IG dia aktif lah. So aku cubalah buatlah TikTok. InsyaAllah lepas ni kita tengok kita gimana sebelum nak masuk ke border Malaysia. So guys, berapa result? Dah kini tunjuk kini. Pas sama. Tunjuk lah pas sama. Ya, lagi nak pergi mandi kolam lah, apalah kan. Okay, let's go. Jom, tutup. Okay, jom kita pergi ke tempat yang seterusnya. Tak apa-apa, abang boleh edit. Dah kamera? Terusnya. Empat sama ni. Okay. Jangan lupa rumah hijau. Tengok kamera ni. Yang ni kejap lagi aku tunjuk tutorial dia macam mana dapatkan SAVE. Kita baju banyak masuk, Arab, Thai, Spanyol, banyak. Mayong. Tapi selalu kalau di So guys, sementara korang tadi tengok bandar Hat Yai yang aku tengah rakam ni. Okay, sebenarnya bandar Hat Yai ni aku boleh tengok ada dah banyak perubahan lah. Contohnya ada mall, lepas tu banyak bangunan apartmen yang masa aku pergi dulu. Masa aku pergi 2018 tu, bangunan ke apartmen semua tu dah tengah dalam construction. Tapi sekarang ni bila aku dah datang balik, nampak dah kebaikan semua dah siap. Dan ada juga yang tambah. Yang ni yang tak tahu aku bangunan pejabat atau hotel, tapi besar jugalah. Tapi bandar Hat Yai dia agak strategik. Bandar dia memang stable. Dia macam sekejap bangunan kecil sikit, sekejap bangunan besar. Dia taklah seperti badan-badan macam dekat Bangkok. Bangkok tu kau jangan cakap lah, kau Kuala Lumpur lah macam KL. Dia memang semua besar. Dan lepas tu kita orang check out dan kita orang menuju ke salah satu mall, iaitu Central Hat Yai. So sementara tu kita orang pergi makan dulu. So kita pergi makan dulu bersama dengan family dan juga ni dia ambil selfie sekejap, tik. And then dalam perjalanan untuk menuju ke kedai makan tu, dan akhirnya kita pun dah sampai ke kedai ni. Nama kedai macam biasa aku letak di bawah ni, so senang korang boleh baca. And then kita orang pergi ke salah satu kedai. Kedai ni boleh kata spot makan jugalah untuk rakyat-rakyat Malaysia yang nak makan kat sini. Dia macam-macam ada. So dia kau boleh lah banyak menu yang ada. So harga pun berpatutan. Bila tengok kawasan kedai ni, aku tengok okey lah. Nampak dia punya surrounding dia yang sangat-sangat best. Dan aku pun bila dah dapat makanan ni, inilah mi sup ke apa. So dengan air dia sekali. And then ni adalah keadaan cuaca. Masa kita orang sampai tengah makan, hujan pula kat sana. So inilah dia time lapse. Sambil time tak lama pun. Dia sementara tu, masa kita orang tengah makan ni, macam-macam tu cerita dari segi dekat apa yang ada dekat Thailand ni, apa yang makanan yang best, lepas tu apa yang keistimewaan dia. So kakak sepupu aku yang diorang sebelah aku tu yang akan cerita kakak aku dengan family aku sendiri sambil makan tu. So memang agak-agak best lah. Sebab korang kena fikir juga tau, bukan senang tau nak kita nak explore ke sebuah negara. Tak kisah dah Thailand ataupun Singapore, tapi bila tak dapat kita nak explore, kita tak dapat lah apa yang kita boleh pelajari tersendiri. And then this time for learning. Guys, so sekarang berada di SAVE Thailand di Hat Yai. So aku sebenarnya terjumpa satu air yang buat nak TV dah buat. So jom. So kita tunjuk ada ni kan. Ini air kapur, air biasa. So kita ambil. Ni dia. So dia warna tu beritahu ni salok. So kita kena buat cara betul. So macam mana? Kita campur ini. Dia kena buat air dulu. buat air butter dulu. Okay. Ni buat air dulu. Ni. Jadi lagi ni. So warna TV, warna tu cadel. والعود دندن لي والطبل طبطبني. Okay, so lepas pada tu kita sampai ke Central Hat Yai.
Kiranya Sentral Hat Yai ni boleh kata agak besar lah di Thailand. Alhamdulillah, sorry. Untuk mall ni agak sangat-sangat besar dan dia ada macam-macam outlet yang kau boleh tengok. Dan boleh kata Sentral Hat Yai ni kalau kau tengok daripada dalaman dia hampir sama macam di Taman Sentral Alor Kedah. Cuma beza dia tingkat je. Kalau macam di Sentral Hat Yai ni tak silap aku sampai tingkat 6, tak silap aku 6 ke 5 atau 6 gitu. Dia beza dengan Amas Central, dia sampai ke tingkat 7. So pukul 8 tingkat lah kat Amas Central. So time ni aku adik aku pergi ke kedai DIY tengok apa-apa yang ada lah, nak beli charger ke apa sebelum nak balik ke Malaysia. Alamak, dah balik pula. Tapi tak apa. Okay, bila aku perhati di sekitar kawasan mall ni ada ialah macam-macam variasi, dan kebetulan time tu tengok dia punya hiasan pun macam dekat Malaysia sebab ada bentuk wow tu kan. Sebenarnya time tu tak silap aku dalam beberapa hari sebelum tu akan ada festival Malaysia dekat sana. So itu ada letak wow bulan semua tu. And then dengan fast forward aku yang walaupun bukan taklah sehebat macam YouTuber-YouTuber lain kan. And then time ni kakak sepupu aku dia sebenarnya nak belanja kita orang fries yang besar. Yang ni dia besar gila mat. Dia besar dia dalam berapa cm tau. Tapi time ni kebetulan pula nak masak dia 2 jam. Sebab time tu kita orang datang kat kedai tu pukul 3 sebab nak balik Malaysia dalam pukul 5 lebih. Tapi 2 jam kata kat dia orang beli boba lah senang kan. Kalau beli ni takut lambat. Sebab yelah nak balik nak sampai Malaysia tak tahu dah sampai pukul berapa kan. And then bila dah tak jadi datang ke kedai boba. Kat sini boleh bohong. Berapa? Oh ni. Gapa dia ayat dekat ni. Oh boba lah, beli boba. Bagi dah cok lah. Hồng để Âu Tha nông Tây Quỳnh. Mời đó. Tên size leg size vậy đi. Size leg có là hả? Size leg nó bảo size vậy. Âu. So guys, sudah beberapa minit kakak sepupu aku dia belanja aku boba style Thailand lah. Aku pun kejap lagi nak try. Aku beli dark chocolate punya. Adik aku nak Kyudin tu dia minum green tea boba juga. So kejap lagi kita try. Guys, ada belanja air boba hak Thailand kat sebelah ni. Masih banyak belanja dah. Apa di 50 kok. Oh, murah. Ni kalau Malay ni 60-70 kok hak ni. Mahal sikit lah. Boleh lah. Kita try sekejap tu. Okay guys, lagi beberapa jam sebelum nak balik Malaysia. So kita orang dah pusing lah. Dia kata hampir satu mall Sentral Hat Yai lah. Mall besar. So tadi cousin aku belanja lah. Dia bagi korang. Dia pada dulu dia belanja boba. So aku beritahu dia kata boba tak mana yang sedap. Dia kata satu kedai ni yang tadi aku rekod kan. So dia dah aku yang dark chocolate. Adik aku dia green tea. So kita boleh try sekarang lah. Sebab aku dah pernah rasa banyak brand di Malaysia. Aku dah cakap dulu sangat tak boleh sebab terlampau ramai orang. So okay, selalunya kalau air boba ni aku selalu minum di live. Tu pun aku beli dengan member aku. Lama dah lah. Dan bubble tea pun sama juga. Yang madu tu, tapi bukan boba yang buah hitam, tapi dia boba madu. Begitulah. Dan juga yang ni lah boba Thailand. Dia punya ni panggil aku dah tulis kat bawah ni. Korang baca lah. Dia bahasa Thailand dengan translate dia. So kita nak rasa macam mana dia punya boba. So Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan. Sekali. Not bad. So untuk air dark chocolate ni yang boba pun rasa okey. Aku bagi rating dekat sini lah. Aku dah bagi dah. Sebab aku memang sangat jarang minum boba dari luar negara walaupun sebelah je. So boba dia
manis juga. Tapi dia tak terlalu asam. Bubur dia sedap jugalah, betul sedap. Dengan cukup manis dia dan rasa dia memang rasa kau lah. Sebab dia lah, kita pun jarang datang tempat dia orang. So kita sambung lah makan. So air kedua. Bismillah. So lepas aku dah try air green tea yang adik Naki punya. So bila dah try tu rasa dia boleh tahan, not bad. So aku pun nak minum. Shot tadi aku bagi dalam ni yang aku dah bagi. And then yang green tea itu. And then sebelum nak balik tu aku ambil rakam momen lah. Ambil sekitar bandar Hatyai ni dengan gambar dia sekali. And then time ni family aku nak hantar dua kakak sepupu aku lah untuk nak hantar diorang ke session bus lah, untuk diorang nak balik ke Patani dan juga Yala. So sebelum tu nak hantar dekat mana. And then so decided parking berhampiran dengan sentra Hatyai tu tadilah. So diorang pun stop dekat sini juga. And then kita pun nak ucap bye-bye kat diorang. And then pas ni vlog untuk kali nanti, aku dengan family akan bawa diorang ke Malaysia, iaitu ke Penang dan juga Kuala Lumpur. Bye, jumpa lagi. Kau lagi deh. Hah? Mana soal lagi? Ni lelaki. Ha, bye. Apa lagi? Goodbye. Bye. Pai tong. Mai tong. Pai tong pula dah. Di Pinang. Kita buat pergi Pinang lepas ni. Bye, jumpa lagi. InsyaAllah. Bye careful. Bye. InsyaAllah. Itu adalah pengakhiran untuk eksplorasi kali ini ataupun perjalanan kali ini dalam masa 4 hari 3 malam di bumi Thailand ini. Sepanjang kami berada di negara Gajah Putih ini, banyak pengalaman dan belajar tentang budaya mereka dan mereka punya makanan dan bahasa diorang juga. And then kepada korang yang menonton video ini, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa guys untuk tekan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di video vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. See you later in my next video. Hello. สวัสดีครับ Hello. Ya, adik. Tuh lah sorry. Mana adik tu? Tu kecek masuk tak? Kecek masuk. Welcome to Mati Cameron Highland Pahang, Malaysia. Ombai. No ni tak. Kacau itu. Hello, Tawari Krab. Halo Thailand. Ya nak betul. Kau nak betul. This is Thailand. Hey, Torchlightnya. Torchlightnya itunya. Gimana tu? Artis. Ui, cakap betul. Oh, ini enjoy. Ada. Iya. Tadi kau apa ya? สวัสดีครับนี่เชฟผมปุ้ยเป็นไงสวัสดีครับ
Ano to? Jatuh kau dikap. Autograph. Maaf apa? Maaf. Ni. Tadi kata kat kita. Ni selebriti. Ni. Penjaga binatang. Binat, penjaga binatang. Jago. Dia memang Jago.